Ramai yang kata segmen super sport dah mati sebab motor ikonik seperti Yamaha R6 telah pun dihentikan production. Yang hanya dihasilkan adalah versi track legal sahaja. Kemudian pengeluar lain dah sampai satu konsensus menghasilkan super sport yang lebih praktikal, yang lebih selamat, yang lebih slow sikit. Tapi Kawasaki ada cerita lain. Diorang kata, kenapa kami nak stop production motosikal super sport kami? Jadi apa yang berlaku? Mereka memperkenalkan ni, Kawasaki Ninja ZX-6R, paling terbaru, latest generation bagi tahun 2025. Jadi inilah dia Kawasaki Ninja ZX-6R CKD, tawaran terbaru Modenas untuk pasaran di Malaysia. Kenapa Modenas? Sebabnya Modenas adalah pengedar rasmi jenama Kawasaki di sini. Malah ini adalah motosikal CKD, maksudnya Modenas pasang sepenuhnya ZX-6R ni di kilang mereka di Gurun, Kedah. Yang tu sebenarnya ada satu video berasingan yang kami lawat kilang mereka, kami tengok dengan lebih dekat, yang tu korang boleh check out, okay? Tapi apa yang saya boleh ceritakan, ini adalah jentera super sport yang terbaru daripada Kawasaki. Technically, ini adalah model 2024. Hanya pada tahun 2025 kita berupaya untuk test ride motor ni. Okay, sebenarnya sebelum ni Kawasaki atau Modenas ada buat sesi di track di Sepang. Tapi waktu tu saya baru lepas accident, jadi tak cukup fit nak bawa. Tapi saya berpeluang bawa motor ni naik bukit tinggi, naik genting. Memang saya rasa sangat-sangat impresif dengan kemampuan motor ni. Tapi sebelum kita pergi cerita lebih lanjut, kita cerita sikitlah backstory tentang ZX-6R ni. Kalau nak tahu, market sekarang diorang dah shift ke permintaan yang baru. Sebelum ni segmen super sport memang sangat-sangat popular. Kita ada Yamaha R6, kita ada Honda CBR 600 RR, kita ada ni Kawasaki Ninja ZX-6R. Tapi selepas beberapa tahun, mereka mula mengalihkan perhatian kepada menghasilkan motosikal super sport yang lebih praktikal. Maka lahirlah motor seperti Honda CBR 650R, kita ada Aprilia RS 660, kita ada Yamaha R7, kita ada Yamaha R9. Jadi motosikal full-fledged super sport, fully attacking super sport ni dah mula terkubur. Kecuali Kawasaki ZX-6R dan lagi satu pesaing dia, Honda CBR 600RR. Kenapa benda ni berlaku? Sebabnya permintaan terhadap segmen super sport ni dah mula menurun. Ramai yang nak beli motor dah tak nak yang fully attacking, track oriented punya motor. Mereka nakkan sesuatu yang bukan hanya boleh guna pada track, diorang juga boleh guna pada hujung minggu, dan juga diorang boleh guna daily. Sebab itulah motor seperti CBR 650R, RS 660, Daytona 660, R7, R9 yang belum masuk Malaysia lagi tu, okay, yang tu semakin popular. Tapi Kawasaki kata, kita orang peduli apa? Kita orang rasa segmen super sport ni wajar diteruskan. Jadi ZX-6R ni terus hidup. Sebenarnya ada satu tempoh ramai yang assume motor ni akan stop production sebab Suzuki pun buat benda yang sama. Dia dah stop GSX-R 1000, dia dah stop GSX-6R, okay? Kemudian R6 stop production. Jadi apa yang tinggal dalam market? Ada beberapa pilihan sahaja. Jadi apa yang berlaku di kejuaraan dunia World SSP atau World Super Sport? Kita nampak jentera seperti Ducati Panigale V2 dah mula muncul juara, dah mula memberi saingan. Sebabnya dia cc lebih besar. Jadi Kawasaki dan Honda yang hanya ada 600cc ni, diorang tak ada choice but to compete segmen tu dengan motosikal yang lebih besar. Panigale V2 900cc, yang ni hanya 636cc. Okey, jadi bagi tahun 2024, 2025 apa yang korang dapat? Okey, sebenarnya ada banyak komponen yang pada motor generasi terbaru ni masih lagi sama seperti generasi sebelum dia. Cumanya ada beberapa perubahan yang saya perlu cerita. First, bahagian depan. Lampu ni dah berbeza. Diorang nak nampakkan ada flow yang sama macam ZX-10, ZX-25, ZX-4. Cumanya kalau tengok lampu memang berbeza sedikit. And then dekat sini of course kita ada sistem ram air. Kalau nak tahu, ram air ni fungsi dia sejuk udara lebih banyak oksigen dibakar, lebih banyak power dihasilkan. The more power korang pull throttle tu, lebih banyak angin compact udara masuk, lebih banyak kuasa dihasilkan. Kemudian dekat bahagian bawah ni, kalau tengok disc brake ni, sebelum ni dia guna yang jenis pedal disc. Sekarang dah jenis bulat. Tapi saiz dia masih lagi sama, 310mm depan, belakang 255mm. Dan dia dipadankan dengan fork Showa separate function big piston fork, okay, fully adjustable manually lah. Kemudian brake, dia pakai brake 4 port daripada Nissin. Walaupun bukan Brembo, tapi brake Nissin tu memang performs
secara bagus. Saya rasa tak ada komplain sangat. Saya bawa main corner, hard braking, soft braking, okey, semuanya berfungsi dengan baik. Kalau korang duduk atas motor ni pula, korang akan disajikan dengan dashboard yang macam ni. Dia sekarang datang dengan skrin TFT 4.3 inci. Ini adalah skrin TFT serba baru. Saya rasa skrin TFT pada Kawasaki memang antara yang cantik lah, sebab dia sangat-sangat simple, sangat-sangat minimalis. Dia backlight tu boleh pilih sama ada nak color hitam atau color putih, okey, atau kalau boleh pilih yang auto. Alright. So dekat sini kalau tengok, dia ada menawarkan riding mode. Dia ada 3 riding mode, rain, sport dan juga road. Dan ada plus one iaitu rider. Rider yang mana korang boleh adjust dia punya traction control, power delivery dan sebagainya. Kalau nak compare dengan yang sebelum ni, okey, generasi sebelum ni, korang boleh pilih riding mode dan juga traction control dia separate tau. Separate setting. Maksudnya lepas pilih riding mode, korang boleh pilih traction control untuk setting intrusive ke less intrusive. Tapi pada generasi terbaru ni, dalam riding mode tu sendiri, setiap 3 mode tu dia dah adjust traction control, dia dah adjust power. Tapi kalau korang nak adjust sendiri, just pilih mode rider. Dekat situ korang boleh buat segala adjustment yang perlu. Kemudian motor ni juga datang dengan traction control. Traction control tu biasalah Kawasaki traction control atau KTRC. Dia juga ada dengan quick shifter. Tapi quick shifter dia upshift sahaja, bukan bi-directional quick shifter. Maksudnya auto blipper tak ada. Bila turun gear, korang still kena tarik clutch. Bila up gear, upshift, korang boleh upshift tanpa clutch. Itu yang korang perlu ingat. Teknologi tu, kalau tanya saya, kita dah tahun 2025, kebanyakan motosikal performance, super sport, semuanya dah datang dengan quick shifter up, down. Tapi mungkin dalam soal ni, Kawasaki nak kawal harga dia supaya tak tinggi sangat, sebab harga dia memang sangat-sangat menarik, dan ni kita cerita nanti di hujung video. Tapi performance shifter tu pada saya tak boleh nak komplain sangat lah. Upshift dia memang super smooth, cumanya pada high RPM dia ada sedikit struggle daripada gear 5 nak masuk gear 6, especially macam above 10, 11, 12 RPM macam tu. Jadi ada certain situation bila tengah aggressive riding, tengah aggressive shift, korang still perlu tarik clutch. Tapi mungkin itu berlaku pada motor yang kami ambil ni je lah. Okay, motor-motor lain mungkin tak ada. Tapi apa pun, saya masih lagi suka dengan performance dia. Okay, selain daripada tu, dekat screen TFT ni juga korang boleh akses Kawasaki Radiology punya app. Jadi ada banyak lagi feature dalam tu. Cumanya saya ni tak pernah guna pun app-app motor ni, kecuali kalau dia ada function navigation. Kalau saya nak pergi tempat yang saya tak tahu, mungkin itu je lah yang saya guna. Tapi kalau nak akses maklumat motor ke apa benda ke, cuaca dan sebagainya, jawab call dan sebagainya, memang saya tak guna pun application Kawasaki Radiology ni. Setakat ni saya dah pakai seminggu, memang tak pernah sentuh langsung app tu, tak pernah download pun lagi. Okay? Jadi itu je lah, ada beberapa perkara yang korang kena ambil tahu. Nak kawal dia punya riding mode, hanya perlu tekan access butang dekat sebelah handlebar ni sahaja. Okay, tekan atas, lama-lama sikit dia akan tukar kepada riding mode lain. Kalau tengok dekat dia punya bahagian atas ni, memang agak simple. Dia tak busy sangat. So saya agak suka. Dekat belah kanan ni kita ada radial master cylinder yang supply kepada brake Nissin dekat bawah sana. Okey, bagi generasi terbaru Kawasaki Ninja ZX-6R ni, dia masih lagi dikuasakan enjin 4 silinder 636cc yang sama seperti generasi sebelumnya. Cuma Kawasaki ada upgrade beberapa komponen dalam tu, camshaft dia, piston ring dia, okey. Jadi dia masih lagi menghasilkan power yang cukup walaupun nak ikut peraturan emisi yang sangat ketat. Nak tahu macam mana Kawasaki ikut? Tu, exhaust chamber dekat bawah tu, bawah fairing tu, gedabak besar. Memang tak nampak cantik sangat lah, tapi disebabkan ada fairing tu, jadi tak ada isu dekat situ. Dan enjin ni menghasilkan 122 horsepower pada 13,000 RPM dan 69 Nm torque. Enjin 4 inline, torque memang sekitar itulah, 69, 70 lebih sikit. Okay? So performance dia pada saya masih lagi best, masih lagi sedap, power pickup masih lagi bagus. Cuma perlu diingatkan bila diorang nak meet Euro 5 emission, jadi bunyi exhaust standard ni dah sangat-sangat lembut. Kalau on engine ni memang bila rev memang bunyi dia tak ada garang macam sebelum-sebelum ni, disebabkan mereka nak patuh peraturan emisi. Tapi tak apa, sebabnya perlulah ada satu pengembangan kecil supaya ZX-6R terus dijual di pasaran global termasuk di Malaysia. Okey. Tadi saya ada mention motor ni datang dengan traction control, ada ABS, okey, depan dan belakang. Dia juga ada quick shifter. Tapi apa yang motor ni tak ada bagi sebuah Gentle Super Sport High Performance tahun 2025, motor ni tak didatangkan dengan
6 axis IMU. Maksudnya performance traction control, ABS dan sebagainya adalah lebih reaktif berbanding proaktif. Tak ada ECU atau IMU untuk kawal benda-benda tu supaya lebih responsif waktu korang nak masuk corner, nak change lane, nak speed dan sebagainya. Okay, so corner entry, corner exit, benda-benda tu tak ada. Jadi dia lebih mechanical. Dari dalam bahasa mudah dia lebih mechanical lah. Jadi rider punya input tu kena extra berbanding korang rely pada teknologi, especially pada motor yang ada 6 axis IMU, yang tu memang performance dia lebih bagus. Tapi overall dia masih lagi function dengan baik. Rasanya rakan-rakan media saya yang dah test motor ni di Sepang pun memberi respon yang cukup baik terhadap performance Kawasaki Ninja ZX-6R ni. Jadi sebenarnya saya ni dah lama kiranya tak bawa Ninja ZX-6R ni. Rasanya previous model yang saya bawa, wah, dah lama sangat dah. Rasanya dah 10 years. Tapi rasanya lepas saya dah bawa motor selama seminggu, apa yang saya boleh ceritakan, dia punya feeling masih lagi sama. Kawasaki Ninja ZX-6R ni memang dia build purposely untuk track. Maksudnya kalau korang nakkan motosikal yang complete package untuk main kat track, this is the bike. Bagi harga bawah 60,000, harga waktu diumumkan hanyalah 59,900. Oh, itu harga memang pada saya memang sangat-sangat cun, sebab tak ada lagi super sport yang ditawarkan pada harga macam tu. Dekat Malaysia pesaing dia CBR 600RR, harga dia 90,000 ke atas. Yang ni hanya bawah 60,000. Jadi korang tak boleh nak komplain banyak. Hakikat dia still yang sama. ZX-6R is a track bike. Kalau korang nakkan sesuatu yang untuk daily, bukan tak boleh nak daily, boleh. Cumanya tak puas lah untuk korang experience the full power, the full package of ZX-6R ni. Jadi untuk korang yang experienced riders tapi nakkan sesuatu yang tak mahal sangat, nakkan sesuatu yang korang boleh lenjan in the track anytime, dan ZX-6R ni adalah jawapan dia. Cumanya saya dah bawa seminggu motor ni, ada beberapa benda yang saya rasa saya kena cakap dalam video ni. Sebab apa? Okay, first, waktu saya bawa motor ni, bila high speed, korang boleh rasa dia punya performance bila open off throttle tu, power delivery macam tak smooth seperti yang saya harapkan. Dia masih lagi ada sedikit jerking sana sini. Okay, power delivery tu memang tak berapa nak lancar lah, especially probably above 10,000 RPM. Saya tak tahu, mungkin isolated incident sebab ni adalah motor media atau motor-motor lain tak ada alami benda yang sama. Tapi kalau based on experience saya bawa ZX-6R generasi sebelum ni, memang benda tu adalah maybe part of character Kawasaki Ninja ZX-6R. Lepas tu bila korang drive motor ni tengah high speed above 12,000 RPM, perlu saya ingatkan horsepower dia 122 horsepower pada 13,000 RPM. Maksudnya dekat situ, pada 13,000 RPM korang boleh experience full power daripada Ninja ZX-6R ni. Masalah dia, bila dia reach 12,000 RPM, power tu jadi linear. Linear tu maksudnya when you need that power yang korang tu kan, bila nak open, dia jadi macam slow sikit nak reach that full power. Itu yang apa yang saya boleh rasa. Kemudian ada isu sikit dengan performance daripada Kawasaki quick shifter. Ya, quick shifter tapi upshift saja, down. Bila nak shift down, korang still kena tarik clutch. Okey, bila tengah high speed, dia punya quick shifter upshift tu, korang dah masuk gear tapi korang boleh rasa power delivery tu dia tak masuk instantly. Maksudnya ada sedikit lag dekat situ. Bila especially bila gear 4, gear 5. Lepas tu bila nak masuk gear 6, bila tengah high speed, probably tengah buat dalam 150, 170, 180 km sejam, dia ada punya lag tu memang kat situ paling terasa lah. Okay, bila nak masuk pada gear 5, masuk pada gear 6. Okay, macam saya cakap tadi, itu mungkin isolated incident, mungkin hanya pada model yang kami test ni sahaja. Okay, jadi mungkin yang kalau owner-owner yang ZX-6R yang 100 owner dah dapat motor tu, kalau korang tak rasa, dan should be tak ada masalah lah. Tapi itu apa yang kami alami dengan model yang ada depan mata korang sekarang ni. Dan lagi satu saya nak tekankan lagi sekali, dekat sini kita dah masuk tahun 2025. Sepatutnya motor high performance macam ni datang dengan auto blipper atau bi-directional quick shifter lah. Kalau ada, memang motor ni akan jauh lebih best lah nak layan, especially dalam track atau on the road. Bila cakap tentang motosikal super sport ni, antara benda yang kita perlu cerita dekat sini adalah dia punya riding geometry, riding position, riding ergonomics je. Nama lain macam-macam, geometry lah, ergonomics lah, position, baik dia membawa kepada maksud yang sama. Okey, kalau korang tengok motor ZX-6R ni nampak besar kan?
But saya struggle sikit waktu nak tuck in motor ni. Memang dia rasa macam agak cramp. Okey, sebab apa? Okey, motor dia bila korang bawa on the street, bawa atas jalan raya, of course body position, punggung ke depan boleh rapat, tak ada masalah. Bila on the track, korang perlu movekan punggung korang kat belakang supaya korang ada lebih banyak clearance. Bila nak lean kanan, punggung korang alih ke sana, lean kiri, punggung korang alih ke sini. But masalahnya sekarang ni, bila saya duduk atas motor ni, saya bawa, bila nak lean atau waktu tegak sekalipun, saya punya elbow atau siku ni dia berada di atas peha saya. Jadi kalau korang yang bawa motor macam ni, korang faham lah maksud saya. Dia jadi korang rasa macam cramp dekat situ. Okey, bila nak tuck in tu dia rasa cramp sebab bila tegak especially dia duduk dekat atas peha. Dia macam tak ada clearance untuk korang bebaskan korang punya tangan ni. Tapi bila korang lean, shape tangki ni, bentuk tangki ni, pada saya ini adalah antara ciri yang best pada Kawasaki Ninja ZX6R. Even model-model sebelum ni pun dia provide support yang sangat-sangat bagus. Apa yang saya cuba nak cerita kat sini, okey, bila korang lean kiri, okey, korang grab elbow dengan tank, dia provide support. So korang boleh leankan elbow korang dekat tangki ni confidently. Okay, memang korang boleh bagi kepercayaan penuh lah, sebab dia memang rasa sangat-sangat sedap lah bila nak lean tu. Tapi bahagian kaki, bila korang kepit tank ni, dia agak licin kat sini. So memang recommended untuk korang pasang tank pad lah. Okay, sebab bila korang bawa motosikal super sport ni, korang tak guna kekuatan dekat sini, korang guna core. Maksudnya kalau korang guna kat sini, itu yang jadi isu. Korang kata bawa sport ni lenguh, bahu sakit, itu sakit, lengan sakit. Sebab sepatutnya bila korang tunggang motor macam ni, korang kena guna kaki tu untuk grab motor ni. Itu yang kekuatan yang sepatutnya korang guna, bukannya dekat bahagian tangan ni 100%. Sebab tu kadang-kadang kita rasa impress ada orang boleh bawa jauh motosikal macam ni. Sebabnya diorang tahu teknik sebenar nak bawa motosikal super sport, sports bike, superbike dan sebagainya. Okay, so tangki ni memang saya suka daripada Kawasaki. Just maintain je design tangki ni, pada saya tak ada isu. Kat sini pun kalau korang yang suka nak buat stunt, di Amerika mereka memang gemar guna ZX6R, ZX10 ni untuk sebagai stunt bike. So diorang dah ketuk dekat sini siap-siap. Tapi apa yang best, bila korang tuck in, clearance, bila korang pakai helmet letak atas ni, dia ada clearance dekat sini tau. So dia ada clearance, jadi memang sangat-sangat sesuai lah untuk korang gunakan motor ni untuk masuk dalam track. Lepas tu, performance daripada Showa separate function brake piston ni pada saya just okay, tak ada isu sangat. Cumanya kalau korang nakkan motor ni lebih change direction, atau bila korang exit corner, lepas tu nak masuk corner, nak tuck in kiri, lepas tu bangun balik nak tuck in kanan dengan lebih cepat, probably korang kena tinggikan dia punya suspension belakang ni. Memang ada a few rakan media international yang dah test motor ni di track, diorang agree, diorang cakap benda yang sama. Naikkan suspension monoshock belakang ni, of course motor ni akan lebih lean, change direction dengan lebih mudah. Jadi itu ada beberapa perkara yang korang kena take note tentang Kawasaki Ninja ZX6R ni. Jadi overall Kawasaki Ninja ZX6R ni pada saya is still one of the best 600cc super sport machine yang ada dekat luar sana. Tambahan pula harga dia bawah 60,000, yang tu memang pada saya membuatkan motor ni memang win sangat-sangat dari segi harga, specs dan sebagainya. Yes, of course memang ada beberapa features yang ada pada motor ni masih lagi di bawah daripada generasi sebelumnya, seperti dia punya engine. Of course diorang cuma upgrade dia punya camshaft, dia punya piston ring, horsepower dia turun sikit, 1-2 macam tu horsepower lah, daripada 124 tak silap saya pada 122 horsepower. 69 Nm torque masih lagi sama. Gearing sprocket dia pun masih lagi sama, 15 depan, 43 belakang. Okay, tapi overall package dia pada saya inilah sepatutnya Gentry Super Sport menawarkan. Performance yang sangat-sangat bagus, top power yang sangat-sangat efisien, low end yang pada saya shouldn't be an issue. Sebab bila korang bawa motor macam ni, korang bukan nak low end power tu. Kalau korang nak low end power, silakan ambil naked bike ke, touring bike ke, motosikal modern klasik dan sebagainya. But if you need power tapi tak perlukan power sampai 200 horsepower seperti motosikal little bike 1000cc seperti abang dia ZX10R, ini adalah motosikal yang korang cari. Especially to those yang nak berjinak balik dengan track, dah lama tinggal sebab MCO dan sebagainya, nak masuk track balik, bajet mungkin 60,000 ke bawah. Ini adalah motosikal yang saya sangat-sangat recommend lah. Bukan kami nak jual motor ni, tak.
kami tak dapat apa pun. Kawasaki pun memang tak belanja duit dengan kami pun. Okey, ini memang apa yang kami cuba cerita kat sini. Performance ZX6R ni, kalau korang pernah bawa ZX6R, kalau korang nak rasakan prestasi yang sama macam tu tapi lebih efisien, okey, lebih sedap, dan Kawasaki Ninja ZX6R ni adalah sesuatu yang korang perlu pertimbangkan. Okey, itu saja yang kami boleh kongsikan dalam review kali ini mengenai Kawasaki Ninja ZX6R 2025. Seperti biasa, jika ini kali pertama anda singgah di channel kami, jangan lupa untuk like, share, subscribe dan tekan butang loceng, serta jangan lupa support kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok.